Jadi lembu di AP. Masa tu. Tok Uban naik petai apa? Kereta tak boleh bawa. Tak tahu apa. Hal lain semua orang buat. Aku tukang buat bagi dulu ni. Nak buat bagi. Tulis semua aku tulis. Kalau harap dia tulis huruf besar dengan huruf kecil campur. Lepas titik tak ada sengang apa. Tulis. Tu harap dia tulis. Mai Johor cakap pandai. Suruh dia tulis tengok. Dia titik tak mana pun tak tahu. Mula ayat dengan huruf kecil, hujung huruf besar. Oh, cakap pandai tuan-tuan. Aku cerita habis kot. Apa suruh dia tulis? Nuh hijau lama, cerita, CHE. Cerita. Orang tulis agak-agak lah. Kadang-kadang. Kadang. Sengkang. Kadang. Dia tulis kadang 02. Lama dulu. Apa sembang. Sembang kari. Naik petai orang lain. Naik dia kandak je. Tak boleh siapa satu mereka ni. Mu. Tuan-tuan semua. Ni pesta demokrasi. Kita diberi kuasa untuk mengundi. Hari Sabtu ni. Ada 3 minit. Tuan-tuan semua seluruh rakyat negeri Johor. Tembelang ni semakin hari semakin pecah. Pembohongan orang dah tahu. Penipuan orang dah tahu. Sakau tak sakau. Dia kata orang sakau. Dia pun serupa. Sama aja. Orang tahu ke semua dah. Ini referendum. Kalau kita kalahkan PAS di Johor, di persekutuan mereka akan rebah dalam PRU16. Kita nak rebahkan PAS dalam PRU16, rebahkan dia di Johor dulu. Boleh? Tempat PN tak bertanding. PAS bertanding sebelah kerusi. MIPP Gerakan Bersatu ada bertanding. Semua 36 kerusi. Tempat kita tak tanding. Undi PN. Semoga mereka insaf, tak percaya dah kat DAP. Kami ada orang Islam, orang Melayu, satu agama, satu bangsa, satu akidah, satu kiblat. Kami main nak tolong hampa, hampa jangan sombong macam hari itu. Tempat PN bertanding, tuan-tuan jangan ragu-ragu. Keluar undi PN, PAS bertanding sebelah kerusi. Ikut suka. Jawab terus. Tak ada tahu apa. Yang penting PAS menang. Kita boleh jadi pembantu yang setia. Atas dasar kita nak jaga kuasa politik orang Melayu, orang Islam di negeri Johor. Johor. Hang laju sangat. Bagilah insaf dulu. Biar apilah dia nak kata apa. Dia kata dia tak mau kita ikut suka dia. Kita nak tolong kerana agama, kerana bangsa. Bukan kerana hang. Boleh? Kerana agama, kerana bangsa, bukan kerana individu. Kita nak jaga negeri ini. Jangan sampai PAS menang. Tu tujuan utama PAS menyertai PRN negeri Johor. Supaya mereka tidak bongkak, tidak menipu, tidak bohong, tidak sombong, tidak manipulasi, tidak sakau. Supaya yang ada kuasa ni mereka insaf. Kenai siapa kawan, kenai siapa lawan. Hak dok cumuluk tu poti ya, bawa petai. Habis masalah. So kita balik bagi esok. Dia bawa alam Black Maria. Tuan-tuan semua, para pengundi
di Dun Endau. Kita ada Ustaz Hakimi mewakili PAS. Logo kita Perikatan Nasional. Di seluruh Dun, 56 Dun ni, PN ada tawarkan khidmat kita. Daripada PN 36 tu ada PAS sebelah. Hampa jangan tinggal langsung sebelah ni. Hampa ada lagi MIPP, ada gerakan tak tanding. Depa berkelahi. Ada bersatu. Abang dah tadi. Utamakan PN. Tempat kita bertanding, bagilah kat PN. Dengan harapan mereka insaf. Mereka sedar. Siapa patut mereka percaya. Siapa patut mereka ambil jadi kawan. Siapa sebenarnya lawan. Hampa tolong dia jadi kerajaan persekutuan. Mai PRN Negeri Johor. Dia tanya hampa gila-gila. Betul tak Orang-orang PN, kawan-kawan saya dalam UMNO. Dia tanya hampa, kami tengok kesian oi. Kita pun rasa simpati. Oleh kerana Johor ni UMNO kuat. PAS baru nak bertapak. Punca dia tuan-tuan. Bila berlaku tragedi 13 Mei tahun 69. Tun Razak ajak PAS masuk kerajaan perpaduan. Kita masuk perpaduan tahun 73. Ditubuhlah Barisan Nasional. PAS yang bagi nama Barisan Nasional. Tahun 74. Tahun 78. PAS ditendang keluar. Tahun 74 kita masuk pilihan raya atas nama Barisan Nasional. Tuan-tuan semua. Itu sejarah. Dalam tahun 74 itulah. Oleh kerana PAS ni kuat Kelantan, Terengganu, Kedah bahagian utara. Disyaratkan pada masa itu. Johor, Melaka, Negeri Sembilan, PAS tak boleh letak calon. Masa dalam Barisan Nasional. Maka PAS bermula lewat di Johor, Melaka dan Negeri Sembilan ni. Pasal itu kita tak kuat. Kalau kita sama-sama mula. Macam kita mula PAS di Kedah. Kedah ni boleh kat PAS dah. Johor ni boleh kat PAS dah. Kita kuat dah di sini. Tapi kerana pada masa itu kita hormat perjanjian, persetujuan dalam kerajaan perpaduan, kita tak letak calon di Johor, Melaka dan Negeri Sembilan. Kalau kita mula sebelum pada tu tuan-tuan, tak gaduh syarah. Tak gaduh kata apa, orang tahu ke semua. PAS kekal tahun 51 sampai lah ni konsisten kita. Pertama dasar kita Islam. Kekal sampai sekarang ni. Perjuangan kita untuk orang Islam, untuk orang Melayu tidak pernah berhenti. Pemimpin kita bersih, tak terpalit dengan rasuah, tak ada seorang pun masuk penjara kerana rasuah, tak ada seorang masuk penjara kerana seks luar tabi. Lah ni sejarah. Betul tak? Mau tak wani kata, hantar korang nak tanggap. PAS bersih. Rakyat Malaysia tak ada pilihan lain. Hampa kata DAP bersih, Guan Eng sedang menghadapi kes mahkamah. Rasuah, kes macam-macam. Hak kita baru tahu ni kes apa tahu. Baru timbul. Hak kita nak tolong tu saya cakap lah. Berkecamuk kes mahkamah. Hak masuk dalam buah darah. Harap mereka insaf. Kena jaga politik. Melayu Islam. Kena jaga. Negeri ni biasa terlepas dah. Kita ada kuasa besar Melaka terlepas tahun 1511 Portugis mai. Terlepas lagi tahun 1641 Belanda mai. Terlepas lagi 1824 orang putih mai. Banyak kali lah terlepas. Ni mai pula DAP tahun 63. Jangan lepaskan DAP. Hak jadi anak butete, hak jadi baru, hak jadi cacai, ikut suka hang. Dah bodoh. Hak kita ada kesedaran. Ada ilmu, ada pengalaman. Tahu sejarah. Tahu bacaan di depan. Mai kita bersatu padu. Bawah Parti Islam Malaysia PAS. Boleh?
Biarlah. Tu ceramah saya malam ni. Pakat keluar mengundi, hak boleh mengundi. Hak tak boleh mengundi jangan perasan. Kata nak pergi mengundi juga. Dia kena buat kalut. Keluar awal-awal. Terus pick-up panjang. Tempat PM tanding, unilah PN. Tempat PN tak bertanding. Kalahkan Pakatan Harapan. Boleh?